السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح كافة الدنيا والأولياء والمسلمات وخصوصا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memanjangkan usia kita. Dan masih lagi pada malam ini kita diberi kesempatan dan kelapangan waktu serta dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi berhimpun bagi sama-sama menunaikan sembahyang fardu maghrib secara berjamaah. Seterusnya sekali lagi meneruskan pengajian kuliah maghrib kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pada muka surat 39. Bab yang terakhir kan? 39. Ya, jauh dah. Kat mana? 39. Huraian yang terakhir. ثم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. 38. 39 kat mana? Kelima daripada atas 245. Dan wajib i'tiqad bahawa syariat Nabi kita, yakni undang-undang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memansuhkan akan sekalian syariat dan undang-undang bagi segala rasul-rasul yang dahulu dan kekal syariat Nabi kita hingga hari kiamat. Kat situ kah? Ha? Baik. Jadi malam ni kita nak sambung di dalam perbahasan huraian pada menyatakan perkara-perkara yang wajib diketahui akan dia serta wajib diiktikad akan dia. Jadi malam ni kita nak sambung antara perkara yang dinyatakan oleh penulis kitab ini kepada kita yang menjadi satu kewajipan. Bila kata wajib ni wajib pada syarak. Mau tak mau, suka tak suka, kita kena i'tiqad perkara tersebut. Sebab apa? Sebab kita mengaku beriman kepada Allah dan juga Rasul. Tapi bila tak mau mengaku, tak mau i'tiqad, benda ni nak menjadi persoalan di dalam masyarakat kita pada hari ini. Okey, yang mana pengakuan hanyalah di bibir sahaja beriman kepada Allah, tetapi hakikatnya tidak mau patuh tunduk di atas segala titah perintah Allah Taala. Jadi antara perkara yang wajib diiktikadkan oleh kita seperti mana yang disebut oleh penulis kitab ini kepada kita, dan wajib i'tiqad bahawa syariat Nabi kita, yakni undang-undang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kata syariat ni kita retilah noh, ianya merupakan undang-undang, garis panduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui mulut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita panggil manual guide. Kalau benda-benda yang kita cipta sendiri, okey, habis tu kita beli kipas angin, dia ada cara nak maintain dia, cara nak guna dia. Kita beli kereta, dia ada buku servis dia, dia cerita segala benda yang ada dalam kereta, jangan dipitekan hutang tak ketahuan. Contoh.
Jadi samalah dengan kita. Apabila Allah Ta'ala menciptakan kita, makhluk yang bernama manusia, maka Allah Ta'ala bagi dia punya manual dia. Apa dia? Syariat tu lah, undang-undang tu lah. Yang mana ianya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjamin kebahagiaan hidup kita di dunia, apatah lagi hidup kita di akhirat. Bila kita ikut undang-undang Allah Ta'ala, bila kita ikut syariat Allah Ta'ala ni, dunia lagi kita dah mendapat kebahagiaan dan kejayaan, apatah lagi sewaktu mana kita berada di hari akhirat. Jadi benda ni yang wajib kita i'tiqad, benda ni yang wajib kita kena yakini. Sebab itu Islam ni dia ada undang-undang sendiri yang disebut sebagai syariat Islamiah ataupun yang panggil undang-undang Islam. Tapi itu bila kita mengaji syariat ataupun kita mengaji fiqh ni, dia akan terbahagi kepada 4 fasa yang besar. Apa dia? Fasa ibadat, fasa muamalat, fasa munakahat dan fasa jenayat. Maudhu' yang dibahaskan oleh syariat ni, yang kita sebut fiqh ni, 4 maudhu' ni, 4 tajuk ni lah. Tapi kita kadang-kadang mengesampingkan tajuk lain ataupun kita meninggalkan tajuk yang bersangkutan dengan jenayat kita. Yang kita duk ulun di Malaysia ni, bab ibadat, bab muamalat, bab munakahat, yang tu memang kita kena akui. Sebab apa? Ianya telah pun dilaksanakan oleh pemerintah kita. Ini bukan kempen ni habaq terus terangnya. Habis tu hidup ni kena reti, hak betul-betul, hak salah-salah. Cuma satu benda ya yang masih lagi belum dilaksanakan. Apa dia? Syariat yang bersangkutan dengan jenayat. Perkara kesalahan yang dilakukan oleh umat Islam, dalam arti kata lain undang-undang yang bersangkutan dengan kesalahan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Islam. Sebab itu Islam ni dia ada undang-undang sendiri. Sebab itu bila umat Islam mengikut undang-undang dia akan menjadi umat yang terbaik di kalangan umat-umat yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara perkara yang wajib kita i'tiqad ialah bahawa syariat Nabi kita, yakni undang-undang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memansuhkan akan segala syariat dan undang-undang bagi segala rasul-rasul yang dahulu. Nah, abang kata kita tak boleh dah nak refer Bible ke, Injil ke, Taurat ke. Pokoklah kita nak guna undang-undang dulu tak boleh. Sebab undang-undang yang ada dalam Old Testament dengan New Testament semuanya telah terbatal apabila diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak buat ibadat pun kena ikut syariat Nabi Muhammad. Kalau semayang ada sehari 5 waktu, kena semayang 5 waktu. Ni hari Ahad ya semayang, hari lain tak semayang. Contoh, tak kena. Puasa Nabi kata kena puasa setahun sebulan. Dalam tempoh setahun tu kena puasa sebulan. Dia kata kita puasa 9 Muharram cukup lah kot. Jadi nak abang kata tak kena. Sebab tu bukan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak abang kata ni benda yang kita kena faham. Sebab itu kita menjunjung segala titah perintah Allah Ta'ala berlandaskan kepada apa yang telah disampaikan oleh Nabi kepada kita. Jadi dari segi ibadat dia di Malaysia ni kita kena kata bismillah masya-Allah jugalah, alhamdulillah lah. Infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah terdahulu. Kena sebut ni, kena sebut. Merupakan antara perkara yang menyokong syiar-syiar Islam tersebut. Buat masjid, buat surau ni pemerintah mana pun kena buat. Buat sekolah apa semua tu tanggungjawab dia. Jadi nak abang kata daripada segi ibadat dia bismillah masya-Allah. Cuma kita ya nak berhenti kat masjid semayang ataupun tak. Walaupun penuh jalan ni punya jam tadi ni. Ingat tak mau nak mai dah. Kan? Dia pergi mana tahu hujan-hujan ni. Rupanya hujan dia kurang ramai tu. Ada program pun lagi. Sabar sat. Hari kita pergi ya. Kan? Jadi nak abang kata buat ibadat kita boleh kata alright. Begitu juga bab muamalat, kita ada perbankan Islam, kita ada option sama ada nak berurusan melalui konvensional ataupun Islamic counter. So pilihlah yang Islam dan kita Islam, kan? Jadi nak abang kata bab muamalat juga merupakan antara perkara yang telah disediakan oleh pemerintah. Manakala bab munakahat juga merupakan antara perkara yang telah pun di-upgradekan keadaan-keadaan dia. Cuma adalah kes-kes perceraian yang kadang-kadang makan masa bertahun, yang tu nak kena pergi refer baliklah Jabatan Kehakiman Syar'i ni macam mana benda tu boleh berlaku.
Tapi nak abang kata at least benda tu ada. Cuma yang kita duk pulun lah ni apa dia? Benda yang bersangkutan dengan jenayah. Okey, benda yang bersangkutan dengan orang yang curi, dengan orang yang berzina, dengan orang yang melakukan tuduhan orang yang baik, okey, melakukan perkara jahat. Yang mana benda-benda ni semua merupakan hukum-hukum yang termaktub di dalam agama ataupun undang-undang Islam itu sendiri. Yang kita kenali sebagai hudud, yang kita kenali sebagai qisas, yang kita kenali sebagai ta'zir, yang kita dengar khazaf dan yang sama waktu dengannya. Hanya ni yang tak ada lagi ni. Ni yang kita duk puluh nak buat ni. Ni antara agenda utama, okey, apabila kita memilih pemimpin, supaya pemimpin tersebut mampu untuk melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada umat Islam itu sendiri. Sebab undang-undang ni undang yang datang daripada Tuhan, bukan undang-undang ciptaan manusia. Undang-undang yang kita duk gunalah ni undang-undang ciptaan manusia. Okey. Undang-undang tu masuk dalam kategori yang Tuhan sebut, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Mereka yang berhukum dengan ataupun mereka yang menghukum bukan berlandaskan kepada hukum Tuhan, mereka merupakan di kalangan orang-orang yang zalim. Sebab apa? Hukum ikut suka dia, bukan ikut apa yang Tuhan suruh. Tuhan suruh orang mencuri ni kerat tangan, dia pergi penjara 20 tahun contoh. Kan? Tak pun penjara setahunnya. Okey? Jadi nak abang kata dia melaksanakan undang-undang yang zalim. Sebab apa zalim? Meletakkan sesuatu tak kena pada tempat dia. Sebab lepas tu, lepas 2 tahun, lepas 10 tahun dia keluar balik pada penjara. Tak memberi keinsafan dan pencegahan kepada orang lain. Faham? Tambah pula orang lain duit banyak, nak heran apa dekat denda RM3,000 tu. Kan? Dia bayar RM12,000 terus. Dia kata hak yang 3 kali lagi nak tangkap, saya bayar siap-siap lah. Contoh. Jadi nak abang kata yang ni yang kita kena i'tiqad ni. Sebab apa? Sebab dia di antara perkara yang wajib kita kena i'tiqad. Sebab itu kita kena sokong kumpulan-kumpulan, individu-individu, jemaah yang nak melaksanakan hukum Tuhan. Tambah hamba duk Sungai Dua ni mau tahu calon hamba siapa? Kan? Ni kan pilihan raya. Okey? Tempoh berkempen pula tu, aku tak kempen lah dalam masjid ni, tapi dah kita mengaji benda yang kena dengan apa yang kita hadapi sekarang ni, maka kita kena perjelaskan perkara tersebut. Sebab dia menjadi tanggungjawab pemerintah untuk melaksanakan undang-undang Islam. Sebab apa? Sebab undang-undang ni datang daripada Allah Ta'ala. Sebab apa? Bab ibadat kita boleh akur, bab muamalat kita boleh pulun, bab munakahat kita boleh ikut. Tak main bab undang-undang Islam, pasal apa kita rasa something wrong somewhere lah Ustaz? Why? Pasal apa benda ni kita tak berlapang dada katanya ni juga merupakan antara undang-undang yang perlu kita ketengahkan. Sebab undang-undang ni merupakan undang-undang yang memberi keinsafan kepada orang yang melakukan kesalahan dan juga pencegahan kepada orang lain supaya mereka tidak akan melakukan jenayah yang sama. Ini yang kita nak kena pulun, sokong orang-orang yang nak buat undang-undang Islam, orang-orang yang cuba nak memertabatkan undang-undang Allah Ta'ala ni. Kita try lah test, tengok dulu 5 tahun kan, buat tengok dulu. Rasa tak puas hati, bukan boleh pula, bukan tak ada pilihan raya dah, betul ke tak ni? Habis tu dia kena cerdik hidup ni. Sebab kita hidup di zaman orang pakat cerdik belaka. Faham? Jadi nak abang kata kita nakkan perubahan supaya pelaksanaan undang-undang tersebut kepada masyarakat Islam diimplementasikan di dalam negaraku yang tercinta ini. Sebab apa? Untuk kita sendiri. Tapi tu orang Islam ni dia ada undang-undang dia sendiri. Yang kita nak ikut undang-undang load rate, nak ikut undang-undang barat, nak ikut undang-undang Perancis, buat apa? Padahal kita orang Islam ni ada undang-undang kita sendiri. Habis tu kita kena meyakini. Bila kata wajib i'tiqad ni wajib yakin. Kata apa? Islam itu merupakan jalan penyelesaian. Ni kita kena yakin ni. Tak tahu orang Islam sendiri tak yakin dengan undang-undang yang ada dalam agama dia. Islam passion apa dia? Tapi itu bila membahaskan tentang masalah Islam, kita semua serupa ya. Sebab bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, kita mengakui tiada Allah, tiada Tuhan malaikat Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, maka kita kena akur dengan apa yang telah terkandung di dalam agama kita. Mau tak mau, suka tak suka, kena buat. Ini kaedah perkara yang wajib pada syarak.
Tapi itu masalah undang-undang ni dia no kompromi. Berarti ini benda yang kita nak kena faham sebab kita tak mau masuk dalam kategori orang yang zalim. Sebab apa zalim? Tak berundang berlandaskan kepada undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Tuhan sebut tu, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada golongan orang-orang yang melakukan kezaliman. Antara kezaliman yang paling besar apa? Tak mau buat undang-undang Allah Taala. Hal itu zalim jugalah, tapi zalim yang paling besar ni tak mau buat apa yang diperintahkan oleh Allah. Fatamassakumun nar, kata Allah, takut-takut kamu akan disambar oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kena faham. Sebab itu kita yang mengaji ni kena reti. Okey, ni bukan sebab berbetulan dengan kempen pilihan raya dah. Tapi inilah hakikat agama yang kita kena faham. Yang mana orang Islam ni bila dia faham agama, dia akan bersama dengan orang yang ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila dia tak faham agama, I'm sorry to say, jenuh ceramah lah, jenuh kempen lah, jenuh kuliah lah, masuk telinga kanan, telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kerja kita ni, kita buatlah kerja kita sebab kita reti hidayah milik Allah Ta'ala. Tak kata kita kata lah, sebab kerja kita menyampaikan. Yang nak bagi hidayah ni tu Tuhan. Sebab itu kita kena kata bersyukur. Seandainya Tuhan campurkan hidayah tersebut di dalam hati kita, kita cenderung untuk menyokong golongan-golongan yang ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meletakkan dasar perjuangan mereka Al-Quran dan hadis. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Tuhan yang dorong kita untuk mau kepada perkara-perkara tersebut. Tuhan juga boleh tukar kita supaya kita cenderung kepada orang-orang yang tak mau pada perkara-perkara Islam tadi. Jadi nak hamba kata kita berada di dalam qabdah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaji dah kan sifat iradah, mengaji dah sifat qudrah Tuhan kan. Jadi dalam kesempatan yang ada, dalam keadaan yang ada, kita hanya mampu menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Selebihnya kita berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan hidayah itu dicampakkan oleh Allah kepada mereka dan kemenangan berpihak kepada umat Islam apabila sampai masanya. Alright? Dan kekal syariat Nabi kita hingga hari kiamat. Nah, kata syariat Nabi ni daripada segi ibadatnya, muamalatnya, munakahatnya, jenayatnya, syariat ini tidak akan berubah sehinggalah berlakunya hari kiamat. Itu yang kita dah sebut tu, Islam dulu, kini dan selamanya. Tu baru betul staging dia. Jangan duk main suka yang sebut dulu, kini, selamanya. Hak yang dulu, kini, selamanya standardize ni Islam ya. Nak buat tagline pun mengerti lah juga kan. Ni sampai tagline bersangkutan dengan akidah, tak kena dengan akidah ni, duk merepek benda lain ni. Oi, ngeri. Itu hidup ni apa pun nampak agama tu dulu. Sebab agama ni antara salah satu daripada 6 perkara yang wajib kita pertahankan lebih daripada diri kita sendiri. Kita akan jumpa di dalam perbahasan huraian yang terakhir nanti. Jadi benda ni yang kita kena faham. Inilah perjuangan survival umat Islam di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Inilah objektif tujuan Allah Taala melantik manusia menjadi khalifah. Untuk apa? Untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini antara perkara yang wajib kita i'tiqad dan wajib kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Begitu juga wajib i'tiqad bahwasanya Nabi kita itu daripada bangsa Quraisy dan bangsa Arab, dan namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay ibnu Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'i ibnu Ghalib bin Fihri bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khazimah bin Mudrikah ibnu Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu keturunan Nabi. Kita dekat Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim. Boleh kan? Kira banyak tu kan? Keturunan kita pun kita tak boleh nak ingat. Kita bin apa? Tok orang kita pun boleh lah ingat. Tak boleh, tak boleh pi. Sebab itu kaedah susun segala keturunan ni, kalau boleh tahu kena ambil tahu. Setakat saya reti lah juga berapa generasi. Omar Ibrahim bin Khalid. Khalid tu dia bin Omar pula. Omar tu dia bin Ibrahim balik.
Yang tu tak tahan. Ibrahim tu bin Mahamud, Mahamud bin Maksaman, Maksaman bin Idris, Idris bin Sanusi, Sanusi bin Ma'aqib, Ma'aqib bin Hasbullah. Hasbullah bin apa? Kita tahu dah. Takat 7 layer tu kita boleh cerita lagi lah. Jadi nak abang kata keturunan Nabi ni bila kita mengaji, inilah perkara yang kita kena i'tiqad, yang mana kita kena menyatakan bahawasanya Nabi kita itu daripada bangsa Quraisy dan bangsa Arab. Nabi kita ni Arab, daripada Bani ataupun bangsa Quraisy, kumpulan kita panggil puak dia ataupun kita panggil suku Quraisy. Yang mana suku Quraisy ni antara suku yang paling mulia di kalangan bangsa Arab tersebut. Yang kita duk mengaji kecil-kecil lagi benda ni. Yang mana nama Nabi ni Muhammad bin Abdullah. Yang mana Muhammad tu artinya terpuji. Sebab tu Nabi lagi kecil lagi, walaupun sebelum menjadi Nabi telah pun bersifat dengan sifat-sifat terpuji tersebut. Ni kaedah yang kita kena pegang. Kita tak boleh duk perasan Nabi kita macam mamat-mamat kampung lain. Tak, Nabi bukan macam tu. Nabi kita ni walaupun daripada kecil sampailah dia dilantik menjadi Nabi, dia telah dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam arti kata maksum tu, terpelihara daripada melakukan perkara-perkara yang merendahkan martabat dia sebagai seorang Rasul. Faham? Walaupun dia kecil tapi dia tak perangai macam budak-budak kecil lain. Ni i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ni kena arti ni. Walaupun dia muda belia, dia bukan muda belia macam belia-belia yang duk ada, duk pi tunggang sana tunggang sini. Lah dia jadi calon orang buat kelak tunggang ni kalut. Contoh. Orang pun main isu tak tahan. Contoh yalah. Jadi nak apa kata Nabi ni walaupun tak dilantik menjadi Rasul lagi, tapi Allah Ta'ala dah jaga kepribadian Nabi sehinggalah dia dilantik menjadi Rasul. Ni i'tiqad yang kita kena faham Jangan duk kata bermula umur 40 barulah Nabi itu dipelihara Tuhan. Sabar sat. Ni bukan kaedah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita kena reti elok-elok. Jadi benda-benda lagu ni merupakan antara keyakinan yang diyakini oleh kita. Sebab itu manusia yang paling mulia tak ada orang lain melainkan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hang tak payah buat comparison dengan orang lain, tak ada. Sehingga kan Mak Saleh yang tulis buku pun 100 orang yang paling berpengaruh di dunia ni, insan pertama adalah Muhammad bin Abdullah. Ini benda kena erti. Sebab itu kita duk mengaji kitab Syama'il Muhammadiyah tu, kesempurnaan Nabi tu kita erti. Apa yang ada di batang tubuh Nabi, yang mana ianya merupakan antara perkara yang perlu kita ikuti dan contoh. Sebab apa? Sebab dia makhluk yang paling mulia. Faham? Kalau tidak tak kalah Tuhan nak tulis Allah, nak tulis Muhammad. Agak-agak bro, hang siapa? Di mana ada Allah, di situ ada Muhammad. Dua kalimah yang tak boleh bercerai tanggai. Itu yang kita sebut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, abang kata kalau takat beriman kepada Allah Ta'ala saja tanpa mengikut syariat Nabi Muhammad SAW, iman kita tak terpakai. Boleh faham? Mengaku kata Tuhan ni asa, Tuhan ni satu, tapi apa yang dibuat oleh Nabi, syariat Nabi tak mau ikut, tak terpakai keimanan kita. Itu dia panggil dua kalimah syahadah. Nah, abang kata kena mengaku Allah Ta'ala ni satu, Allah Ta'ala ni asa, dan mengikut pula syariat yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru valid keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak, boleh duk mengaku saja. Itu semua makhluk ni, semua manusia ni dia memiliki insting yang sama. Apa? Tuhan satu ya. Dia tahu kata ada Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi sebab apa? Mereka tidak dikira sebagai orang yang beriman, disebabkan mereka tidak menjunjung kita perintah syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pitanya Cina, India, whatever bangsanya ada, semua mengaku. Dia pun pandai sebut Tuhan Allah lah apa, tak ada masalah. Dia mengakui Tuhan ni asa ataupun dia mengakui Tuhan ni satu, Tuhan maha besar ke apa, ikut juga. Tapi bila dia tak melaksanakan syariat yang telah diperintahkan oleh Allah melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka segala perkara yang dibuat tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tu dia panggil dalam perbahasan tauhid uluhiyah. Kalau kita mengaji tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, dia bahas lagu tu lah.
Itunya depa duk pi kata orang bukan Islam ataupun orang lain pun beriman kepada Tuhan juga, dia buat istilah beriman. Istilah beriman ni mana boleh. Okey, yang kata beriman ni dia yakin sungguh dalam hati, dia solid. Kita tak boleh guna istilah beriman. Kita kena habaq ataupun guna istilah makhluk ni dia percaya, ataupun kita panggil dia tahulah kata adanya Tuhan okey. Tapi dalam perbahasan tauhid uluhiyah dia sebut beriman. Itu yang mereka pertikai perbahasan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat tu. Mana mungkin orang kafir kita nak sebut dia beriman, sebab beriman ni lawan bagi kafir, kafir tu lawan bagi beriman. Takkan addan, kaedah dah sebut la yajtami'an, dua perkara yang berlawanan takkan boleh berhimpun sekali. Kalau dia betul beriman kepada Tuhan, dia automatically kena ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Habis itu tak boleh duk mengaku saja kata beriman kepada Tuhan macam kita orang Islam ni pun kan. Tapi syariat Nabi tak mau ikut. Yang tak mau ikut tu pula buat munakahat pula, buat jenayat. Ni nak kata beriman kot mana dia? Dia kata ustaz pakai kasar awak. Bukan kira kasar ni, kira betul. Faham? Dia masalah dia mengaku beriman kata Allah Ta'ala ni asa, la ilaha illallah. Berucap juga Muhammad Rasulullah, tapi mereka hudud hang tolak. Beriman passion apa mah? Tapi itu Tuhan sebut udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Nah, abang kata Islam ni dia bukan boleh buat sekerat-sekerat. 55 tahun dah duk sekerat tu ya. Hak sekerat lagi tak mau duk buat sepak. Ni kita nak tukar supaya buat bagi perabi semua. Kita nak tengok kan, bagi tempoh juga 5 tahun boleh buat perabi dah. Tak boleh, tukar balik. Hampa takut apa? Okey, hak yang memilih pemimpin ni siapa? Kita. Tu yang pemimpin lah ni, calon-calon pakai domai, meraih undi sana, meraih undi sini kan. Sebab dia tahu kalau kita tak calon dia, pakai tak jadi calon lah dia kan. Itu dia duk kena kerja ni 15 hari ni, 13 hari ni kerja sakan ni pun ni, siang malam kerja ni. Habis tu hampa kalau nak jadi YB ke, nak jadi ahli parlimen ke, kena tough lah sikit. Ni nak berjalan pun tak larat dah, duk gagah lagi. Boleh erti aku sebut. Ni sekali dengan geng-geng hak yang jadi YB lah dia kata kemai. Siang nak kena turun pergi beramah mesra, masuk segala pasar apa nama Seberang Jaya lah, market pi segala kandang lembu semua pi habis. Siang-siang mau tahu 13 hari ni. Jangan makan makjun kan. Malam masuk pula ceramah kelompok tani. Sebab apa tu? Sebab nak undi kita lah. Sebab yang nak mengundi ni kita. Betul duk takut apa? Sebab kita nak pilih dia bekerja untuk kita. Kita nak hantar dia pergi Dewan Rakyat tu kan. Suruh gubal undang-undang, buat undang-undang Allah Ta'ala undang-undang ni yang kita nak. Tu yang kita pilih, dia suruh pergi. Habis tu dia pun kena reti bila dah dipilih tu amanah tu besar. Bukan dua sonok ya. Boleh bertanding tak boleh bertanding, tu benda kecil ya. Sepatutnya tak boleh bertanding tu kena rasa syukur. Sebab apa? Tuhan tak uji aku dengan amanah yang berat tapi orang lah nak boleh rasa aku tu. Tok nampak Putrajaya rugi tak boleh bertanding. Contoh ni tak ada sangkut paut dengan hidup atau mati. Aku cerita yang nak berasa ambil. Sebab benda ni amanah. Okay. Amanah ni satu benda yang berat. Apa ingat amanah ni benda main-main lah. Okay. Itu orang bukan mau benda-benda amanah ni. Ngajak ni pun orang takut. Tu habis kita ni kira penting ayat tu lah kan. Hampa pun kira sampai tak boleh mesyuarat agung ni tu. Dahsyat Masjid Sungai Dua ni. Kemai. Betara tu lah. Sebab apa? Sebab amanah tu. Sebab ada orang yang memikul amanah, dan adanya orang cuba nak ambil amanah daripada orang. Lain-lain kali terus KIB satu, jangan mesyuarat agung ni. Tunggu lepas pilihan raya. Bila mesyuarat agung? Tak tahu lagi bila. Serah kepada lawyer lah. Kemah. Orang ahli tak nak galuh apa-apa, meeting macam biasa, beralih kuasa aku tu lah. Sungai Dua jangan main-main. Itu hebatnya Sungai Dua. Ni tempat panas ni Sungai Dua kan. Bukan dekat masjid panas, luak-luak pun semua panas habis tu. Itu hebat tu. Sebab tu nak habang hebat kata hebat, ingat ni amanah hati yang mana dianya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Imam Ghazali pernah tanya
Dia pernah tanya anak-anak murid dia ni, benda apa yang paling berat? Mereka cerita benda berat ni, lembu lah, kerbau lah, kambing lah, apalah. Imam Ghazali kata bukan itu yang aku maksudkan. Yang aku maksudkan amanah ni, yang aku maksudkan benda yang berat ini adalah amanah. Okay? Nak melaksanakan amanah ni bukan satu benda mudah. Okay? Kita jadi ahli Dewan Undangan Negeri ni, Sungai Dua ni, kan? Kita nak pastikan semua orang yang duduk bawah kita ni, okay, betul-betul dalam keadaan yang sepatutnya. Bukan senang. Itu bila baca cerita Umar Abdul Aziz, baca cerita Sayyidina Umar, baca cerita Sayyidina Abu Bakar, pakai luar dengan ayat tu lah, kan? Kalau betul-betul dia merasai benda tu lah. Tapi kalau tak baca saja nak ambil semangat, macam biasa lah, lawan tetap lawan lah. Ni benda-benda different, okay, yang berlaku dalam kehidupan kita. Depend lah. Alright. Dan Abdul Manaf, okay, silap dia kata macam ni. Dan ibunya Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zurah bin Kilab hingga akhir. Dan Abdul Manaf di sebelah ibu itu sepupu dengan Abdul Manaf sebelah bapa. Sunnah kata sepupu, nama sekali, Abdul Manaf, Abdul Manaf. Dan wajib i'tiqad pula bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa berjalan malam daripada Mekah kepada Baitul Maqdis, dan daripadanya daripada Baitul Maqdis kepada langit yang 7, dan daripada langit yang 7 kepada Sidratul Muntaha, kepada Arash dan kursi, dan kepada Mustawa. Kemudian melihat ia akan Tuhan dengan ketiadaan berkaifiah, dan berkata-kata akan dia, yakni Nabi, oleh Tuhannya, dan difardukan atasnya sembahyang 5 waktu. Okay. Jadi antara perkara lain yang perlu kita i'tiqad, yang kita kena yakin adalah peristiwa Isra' dan Mi'raj yang berlaku pada 27 Rejab. Sebulan Rejab ni kita nak mula-mula lah Isra' Mi'raj. Sebab itu dalam peristiwa Isra' Mi'raj Nabi dah tunjuk dah, Nabi dah cerita dah bagaimana orang yang tak larat nak melaksanakan amanah tapi minta lagi amanah. Okay? Suruh tanggung lagi. Tak larat lah nak tanggung segundi, suruh buat 2 gundi, bukan kata segundi, buat 2 toy. Ni semua bukan benda main-main ni. Okay? Yang mana Nabi cerita ni, Nabi tunjukkan gambaran yang akan berlaku kepada umat dia. Habis tu kita kena tanya diri kita, aku ni boleh laksana amanah tak boleh laksana amanah? Tak boleh laksana amanah bagi orang lain. No, aku boleh jadi tu imam, tak jadi imam. Boleh jadi, tak boleh jadi bagi orang lain. Kan? Ni tu imam dengan tu imam kelai. Sebab apa? Pasal jadual ya. La ilaha illallah. Contoh, ni bukan masjid Mbak. Okay? Ada tu imam dia nak jadi tu imam siang ya, malam tak mau jadi. Ada tu imam nak jadi tu imam malam ya, siang tak mau jadi. Ada tu imam nak jadi tu imam hari Jumaat ya, hari dia apa buat? Oh dia kali tu tera tu imam, tu bilai, so duk cerita. Boleh faham dah aku cerita ni. Kalau tu imam pun berkeli, ni aku bawah ni agak-agak jadi macam mana? Tak habuk habislah. Tu pun tak erti dah nak faham. Okey. Sebab tu imam ni dia imam kita, ketua kita. Kalau ketua pun berkelih, kita duduk ke bawah ni macam biasalah, mau tahu. Sebab tu benda ni dia depend on kita. Tanya, hang boleh tak boleh? Tak boleh abang, tak boleh. Sebab tu tak kami kita pun tak ada orang ni. Kan? Tak ada orang pakat tanggung dosa belakang. Sebab kaedah fardu kifayah ni bila tak lepas pakat tanggung dosa belakang tu ya. Lepas tu tapi itulah nak kena ada pelapis. Okay. Habis tu nak kena ada generasi-generasi yang kita kadirkan untuk menggantikan tempat kita. Ni sasa kita tu imam tu duduk belakang kita kan? Bukan nak latih orang bawah ni ikut-ikut, lepas ni boleh ganti kita kan? Tak boleh. Lagi aku ada apa jangan duk harap nak pegang tangga mimbar ni. Tak. Itu kata bengong. I'm sorry to say. Weh, tu imam marah dengan buah ni kan? Biar dia marah pi. Sebab kaedah benda betul ni dia memang pahit. Okay. Habis tu kaedah agama ni, kalau ada mazmumah dalam hati perut, hang susah mengaji kat ustaz mana? Hang memang tak boleh pergi. Sebab apa? Hang duk rasa hang betul situ lah. Ustaz pun kena hentam, tambahlah kita duk baru nak start Jadi nak hantar kata inilah kehidupan. Habis tu apa pun tanya kita tak layak lah nak jadi ahli Dewan Undangan Negeri. Tak usah bagi orang lain layak. Kan? Tu kalau tak layak. Kalau layak lawan pilah. Okey. Ni kita pun baru nak mula ya. Bagi orang lain luar. Sebab benda ni bukannya fardu ain. Benda ni fardu kifayah.
benda ni bersangkutan dengan akhirat, bukan sekadar di dunia. Tu yang Saidina Umar Abdul Aziz bila diumum nama dia menjadi khalifah, jatuh pengsan dia, loi jatuh. Sebab apa? Duk nampak amanah besar nak ditanggung. Kita dah ngeri tu. Dia kata, ustaz jangan main isu ni, masalah boleh tak? Lah bukan masa nak main isu ni ustaz, lah masa nak main macam mana kita nak lobby, macam mana kita nak kempen bagi kita menang. Tak apalah, di tengah-tengah tu kita selitlah supaya kita faham. Kita memang mau kepada Islam ni, tetapi kita juga takut akan ujian yang Tuhan uji kepada kita. Tapi tu kaedah ni dia kena berlapan darah. Tu dia tak apa nak boleh pergi dengan kita. Sebab apa? Sebab kita cerai fikir berlawan arus saja. Kan? Orang duk semayang 8 aja buat 20. Tu semua tak boleh pergi. Sebab apa? Melawan arus. Jadi Nabi kata, kita yakin bahawasanya Nabi dibawa berjalan, maksudnya Isra' dan Mi'raj. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj tu kita dah tahu dah kelebihan-kelebihan dia, kita reti. Yang mana ulama menyatakan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ni Tuhan nak menunjukkan kepada kita antaranya 3 hamba Allah Ta'ala, daripada binatang, malaikat dan juga manusia. Binatang apa? Borak. Yang mana borak ni dia nak mengikut bawah ya. Mekah, Madinah pula dah. Mekah, Baitul Maqdis. Tu ya raja borak ni. Tapi itu binatang tunggangan ni orang tak heran. Hang pakai pilah kereta apa pun, duk mengikut ni ya. Bukan boleh pergi mana pun. Mati. Tapi itu ada duit beli kereta besar-besar. Ronda ke dunia ni. Nak kalau pergi mana? Ni duit simpan. Sayang. Naiklah kereta kancil hujan-hujan ni. Dan hujan-hujan ni mau naik Mercedes baru syok. Kita ada duit tak puan nak ada lagi, tak beli kan. Apa tunggu aku ada duit tu. Tak biar dia. Jadi nak abang kata borak ni, apa dia? Tempat dia, level dia Mekah, Baitul Maqdis. Yang kedua malaikat Jibril ni Mekah, Baitul Maqdis, naik sampai ke langit yang ke-7. Jibril sampai ke langit 7 ya. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada golongan manusia, bukan takat Mekah, Baitul Maqdis naik langit ke-7, bahkan naik tu disebut dekat kita kat mana? Dan kepada langit yang ke-7 dan kepada Sidratul Muntaha. Allah Ta'ala angkat Nabi naik kepada Arash, kepada kursi, kepada Mustawa. Kemudian melihat ia akan Tuhan dengan ketiadaan berkaifiah. Bila kata ketiadaan berkaifiah ni, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang bau. Sebab itu iman Nabi ni, sebab itu Nabi sebut aku orang yang paling kuat imannya. Sebab apa? Sebab dia tengok Tuhan mah. Kita dah mana ada mimpi jumpa Nabi pun dah. Kan, duk mimpi jumpa hantu ya. Kan, dak pun rimau ligan. Bini kata awak ni berpelotok ni, rimau ligan. Kan, mimpi rimau, mimpi ular sawah. Kan, ni tambah mimpi bulan-bulan apa nama musim-musim kempen ni kan. Mimpi kalah pilihan raya. Contoh ngeri tu kan? Sebab takut nak kalah ni, sampai termimpi-mimpi. Dia kata aku mimpi kalah dah. Kalah pun 2-3 undi lah. Kan tu tak tahu. Kan ni polis mengundi dah. Mengundi je polis. Bukan mengundi dah. 20 30 bulan. So nak abang kata sampai teratur lah. Yang tu lah duk mimpi pun. Tak lain tak mimpi pun. Kan, tak pernah mimpi Nabi lagi umur 60 dah. Umur 70 sekali pun tak pernah mimpi Nabi pun. Kan, duk mimpi apa? Duk mimpi benda yang aku sebut tadi kan. Kok nak mimpi Nabi sekali kan tak ada lagi ya. Dia pun umur 70 tak pernah duk minta ataupun tak pernah duk perasan kan. Bagus juga kalau boleh mimpi Nabi. Tak terlintas lah hati perut pun. Ngeri. No. Habis itu kita kena berdoa, ya Allah, mimpikanlah aku bertemu dengan Rasulmu walaupun hanya sekali. Sebab bila kita dah rasa benda ni, kita akan mempertahankan agama Allah Ta'ala sehinggalah ke penghujung hayat kita. Itu kaedah menyatakan tak kenal maka tak cinta. Sebab kita bukan kenal sangat Islam ni, kita bukan menghayati sungguh Islam ni, kita bukan pernah tengok Nabi pun. Tu yang kita tak apa nak hayati, tak apa nak feel. Tapi kalau kita betul-betul nampak, kalau kita betul-betul pernah melalui, merasai, tu yang dia punya cara dia lain.
Kan? Tambah-tambah pula pernah mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Orang-orang yang Tuhan pilih ni, dia takkan lari pergi track lain dah. Dia akan istiqamah dalam perjuangan Islam sampai mati. Sebab apa? Dia dah tahu dah kebenaran. Kita ni duk yakin tak yakin ni. Okey. Kita duduk dalam keadaan syok lagi. Betul ke Islam boleh perintah ni? Cik, dia buat tanya. Nanti kita tak tahan tu. Mereka ni geng-geng duduk mengaji pondok ya, takkan boleh perintah pun. Cik. Padahal dia lupa sejarah Islam dulu dah memerintah 3/4 dunia. Okay. Ini benda-benda yang kita kena yakin. Inilah sebenarnya antara kesan yang ditinggalkan oleh penjajah kepada kita setelah dia menjajah kita. Jadi nak abang kata ini merupakan antara keyakinan. Sebab itu dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Tuhan nak menunjukkan tentang kemuliaan makhluk dia yang bernama manusia, yang didahului oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu umat Nabi Muhammad tengok. Okay, kita duduk dalam keadaan yang begitu hebat dengan ketemadunan dan kemodenan serta tamadun yang dicipta oleh kita. Lah orang nak pergi Mekah, jam ya, 6 jam 7 jam ya. Tu pun kalau naik kapal terbang biasa, kalau naik jet sendiri saya silap 3-4 jam ya. Tu kalau hampir naik masnya 6 jam 7 jam lah. Dia transit Dubai, berhenti kat Bangkok kan. Berhenti Bangkok bukan buat apa, turun pergi jalan naik balik lah. Cincai semua kan. Saja nak pergi rasa airport Bangkok ya. Airport Bangkok lagi besar dah kita punya KLA tu kan. Bila turun airport Bangkok sekali, nak tengok hebat tak hebat Bangkok. Kita dah rasa KLIA kita macam kemas lah betul tak? Bila turun Bangkok pula. Lepas tu turun Dubai pula. Jadi nak abang kata tu kalau naik kapal terbang biasa, kalau jet sendiri, Allah, apa barang lah. Sebab tu kehebatan tu. Daripada apa yang telah dilalui oleh Nabi, sehinggakan kita juga mendapat nikmat yang sama. Jadi inilah antara perkara keyakinan yang perlu diyakini oleh kita, sehinggakan difardukan ke atasnya sembahyang 5 waktu. Sebab itu peristiwa Isra' Mi'raj ni kita tahu dia berlaku 1.5 tahun sebelum penghijrahan Nabi ke Madinah. Sebab itu sembahyang ni kok mana pun kaedah dia tak terlepas daripada kita untuk melaksanakan ibadat tersebut. Sebab itu tak boleh sembahyang berdiri duduk, tak boleh duduk baring. Baring pun tak boleh angkat tangan, kelipok-kelipok dengan biji mata. Paling last sekali hati perut kita lah, duduk tengah atas sembahyang. Sampai koma dah nak sembahyang, apa nama pun koma. Sedang tu Allah je lah, yang tu yang nak buat pun. Tapi kalau takat-takat biasa-biasa ni, kita tidak terlepas daripada kefarduan untuk menunaikan sembahyang. Ni baru demam panas sikit ya. Sebab apa? Tidur lewat, setiap malam duduk turun pergi bilik gerakan, tak sembahyang dah. Contoh lah kan mesti tidur lewat dia. Busuk-busuk pukul 2 pagi baru tidur kan. Tambah jaga bilik gerakan motor K3. Tu aku pun duduk lalok juga ni sebenarnya kan. Lepas tu demam. Kenal pula dengan demam dengan hujan-hujan pula ni. Demam tu harus dah. Jadi kena ingat. Jadi kenapa? Ianya merupakan ibadat yang diberi secara direct kepada Nabi di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj tersebut. Dan beberapa banyak lagi dah dia kata daripada perkara yang wajib diketahui akan dia, serta i'tiqad setengah daripadanya wajib atas mukallaf mengetahui. Nah, abang kata benda-benda ni semua benda yang kita kena solid, jazam di hati kita, meyakini perkara tersebut. Sebab itu dia sebut syariat tadi tu. Nah, abang kata undang-undang Islam ni kita kena yakin, kita tak boleh tak yakin. Kita kena yakin undang-undang Islam merupakan solution, penyelesaian kepada semua masalah yang ada pada hari ini. Habis tu mau tak mau, suka tak suka, kita kena buat undang-undang tu. Kita try tengok test market nak jadi macam mana. Sebab apa? Ianya merupakan antara perkara yang wajib diiktikadkan oleh kita. Bahawasanya dia kata tiap-tiap yang bernyawa itu pasti mati, dan wajib iktikad bahawasanya manusia itu akan dibangkit hidup kembali pada hari kiamat. Begitu juga antara perkara yang wajib kita iktikad apa? Kita ni nak mati. Bukan takat nak mati saja. Kita akan dibangkitkan semula oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Untuk apa? Untuk melihat segala amalan kita. Sebab itu disebut dekat bawah tu, dan setengah daripadanya dihisab akan segala amalan yang baik dan yang jahat, dan setengah daripadanya yang ditimbang akan segala amalan tadi.
Bukan takat kita yang hidup ni nak mati, bahkan kita akan dibangkitkan semula di hari akhirat. Bukan takat bangkit saja, Tuhan nak timbang pula amal kebaikan, amal kejahatan kita. Semua kira belaka, jangan kata tak kira. Ingat lupus kira lagu tu saja lah. Dunia tak apalah, hang buat pelari file apa semua. Kan? Duk nampak nak kalah lah ni. Contoh, buat pelari habis semua file, sorok habis semua. Kan? Dunia boleh lah bro, akhirat anak orang sorok tang mana? Roket hati duk catat semua amalan yang kita buat ni. Ni keyakinan orang beriman. Tapi tu bila dia yakin benda ni, amal dunia pun dia buat bagi betul. Okay? Kalau dia kalah buat penyerahan kuasa bagi elok. Sebab apa? Sebab dia akur. Tapi tu kaedah ni orang betul ya boleh buat betul. Orang tak betul ni memang buat tak betul ya. I'm sorry to say. Sebab apa? Sebab dia tahu dia tak betul. Kalau dia buat betul kenal lah. Dah tahu tu memang tak betul punya geng. Kan? Lepas tu dia pergi buat betul pula. Makan habuan lah. Tapi tu kaedah berani ni kerana benar. Okay? Takut kerana salah. Orang yang salah ya takut. Orang benar dia tak takut. Nak takut apa benda betul. Tapi tu Syekh Qutb menyatakan kebenaran ni walaupun dia lemah, akhirnya dia akan muncul. Dan kebatilan ni sekuat mana pun dia, akhirnya dia akan musnah. Ini keyakinan yang kita kena yakin. Boleh faham? Benda jahat ni hang kuat tahu mana pun. Jantera ni kan ikut suka. Tapi hang kena ingat, hang sampai masa hang akan jatuh. Kebenaran ni walaupun kecil ya, ciput ya, sikit ya, bukan ramai pun orang-orang yang mau menyokong agama Allah Ta'ala ni. Tapi akhirnya dia akan mendapat kemenangan. Ini sunnatullah yang Tuhan tetapkan. Bukan kita boleh buat-buat. Sebab itu Tuhan sebut idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan pembukaan kota Mekah. Sebab apa Tuhan sebut idza jaa? Apabila telah datang. Nah, atas kemenangan ni pihak daripada Allah. Yang bagi menang ni Allah Taala. Sebab itu Tuhan sebut tu'til mulka man tasha. Aku bagi pemerintahan dekat siapa yang aku mahu. Bila Tuhan nak bagi pemerintahan ni, Tuhan datang kalau pertolongannya. Hang buat pilah kaedah macam mana pun. Okey, nak tipu undi ke, nak tipu goknu ke, pertolongan Allah Taala ni dia mai. Sebab itu benda-benda ni dia berlaku di saat-saat gentingnya pertolongan Tuhan itu ya. Mujizat-mujizat Nabi, karamah-karamah awliya mana ada 24 jam. Dia saat-saat gentingnya. Saat lagi 5 minit nak declare siapa menang. Satu dia main. Berarti lah memang tak main lagi. Lah ikut suka lah nak calik dulu ke, nak undi dulu ke. Orang kaedah undi dulu baru calik dakwat. Kan? Ni dengan kata kaedah nak suruh calik dulu pula lepas tu baru mengundi. Lepas tu dakwat tu kalau kena kata undi, rosak kata undi tu. Nampak jaga elok ni. Kena jaga ni benda-benda ni semua ni. Maklumat-maklumat yang disampaikan. Nah, kata kalau dakwat kita calik nak pergi mengundi 15 bakal pergi mengundi kan. Dakwat tu kalau kena kata undi, kata tu boleh menjadi undi rosak. Okey, kata undi ni dia lebih kemas lagi daripada masah ni. Nak kena jaga elok. Kan? Okey. Koyak tak boleh, berlubang tak boleh, semua tak boleh. Nak kena dapat, kena buat seperti mana yang dapat elok-elok. Veteran tu. Tapi tu di India orang guna dakwah ni, pi pangkah dulu, hang nak pilih siapa. Keluar calik. Itu kaedah. Lah ni yang kita tahu nak kena masuk calik dulu kan. Kenapa pakai tak tahu belaka? Nak mengundi 5 ni. Pakai reti belaka kan. Nak kena pi calik dulu. Lepas tu baru pergi ambil kertas undi, baru nak pangkah. So nak kena jaga dakwah tu jangan pergi kena atas. Okey. Sebab tu buatlah whatever perancangan hukum. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ini akidahnya kita pegang. Sebab tu walaupun tak ada banyak bendera tapi kita banyak doa. Ni benda kena ni. Kan? Tapi apa sengaja doa dahsyat. Bendera kiri kanan depan belakang kau tengok hebat. Kan? So jangan duk banyak bendera saja, doa dah. Tu pun tak jadi. Orang biar tak ada bendera tak apa, tapi doa. Kan? Itu penting. Sebab apa? Ad-du'a silahul mu'minin. Doa tu kata Nabi senjata orang beriman. Bendera Nabi tak sebut dah. Seperti dah. Nabi tak sebut bendera. Okay? Yang Nabi sebut doa. So dah ada bendera pun banyak, doa pun mai kemai lah. Kan? Zikirlah bagi banyak zikir. Ni dekat-dekat nak perang pun duk loi juga.
balok juga. Payah nak cerita. Tu semua benda-benda berlawan arus tu. Kan? Okay. Semangat Nabi duduk bilik gerakan sangat dah. Bukan ada apa-apa, duduk pergi tengah ceramah, duduk musim pergi balik. Kan? Dalam zikir-zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, lepas semayang okay, semayang hajat sikit lepas tu, doa hanya sujud terakhir tu, doa bagi lama sikit, minta bagi menang. Ni sampai tak dan semangat sangat bunyi pun. Kan? Semangat tak kena cara. Okay? Jadi nak abang kata, ni akidah yang kita pegang. Dan setengah daripadanya lagi wajib i'tiqad bahwasanya lalu sekalian manusia itu di atas jambatan siratal mustaqim, jambatan yang dibenteng di atas mulut neraka. Bukan takat nak kena bangkit semula, nak kena hisab, nak kena timbang, nak kena lalu pula ada jambatan. Ni semua benda yang kita kena i'tiqad dia, kena yakin dia. Okey, jambatan tu macam mana semua tak tanya. Hang tunggu sampai masa itu tahu. Ni duk fikir jambatan ni macam mana Ustaz? Macam jambatan Pulau Pinang kedua ke apa? Bagi dengan botol ni orang tahu. Okey. Dia habaq jambatan sudah. Okey, aku pun tak tahu. Kaedah dia yakin dia. Sebab apa? Sebab kita akan melalui feel the experience. Itu kaedah. Tagline tu ingat, feel the experience. Tu tagline Kia Moto. Betul? Dia punya tagline dia apa? Feel the experience, merasai pengalaman. So benda ni esok kita akan merasainya apabila sampai waktu. Okay. Tapi itu hidup ni merupakan satu pengalaman. Nak mati esok kita akan merasai macam mana saat kematian. Rupanya mati lagu ni no. So bagi kita dululah kan, waktu kecil-kecil duk tongeng naik motor. Lah boleh naik motor macam ni rupanya naik motor. Dulu kecil-kecil duk tongeng bawa kereta. Duk geram tengok pak duk bawa seorang ya. Bila kita nak boleh bawa? Pak kata sabar sat, esok sampai masa hang bawa. Lah bawa kereta, bawa kereta lagu ni ya. Cemuih tak ada. Kan? Dulu mula-mula dapat lesen gila steering kan, pantang lepas ya. Kan? Lah tu ya, itulah pengalaman. Faham? Hidup kita lagu tu lah. Kan? Duk nak menang. Lah, terani ya menang. Dia main lagu tu lah. Sebab kaedah hidup ni, apa yang ada di tangan sudah tidak diingini oleh hati. Hamba reti dah. Waktu tak ada ni memang bulan, tapi dah ada. Cemuih ngayak tu lah, tak reti-reti lagi. Tu dia pergi menikah lebih pada seorang. Sebab apa? Takut hang cemuih. Tu contoh ya, dia kata melampau Ustaz. Okey. Kot lah cemuih. Tu yang boleh menikah lebih pada seorang. Islam ni dia agama Allah Ta'ala. Tuhan kenal hamba yang dia cipta. Ada orang jenis passion cemuih, ada orang jenis tak cemuih. Dulu kini selamanya. Satu tu. Ada orang dia tukar, okay, 2 hari balik Sungai Dua, 3 hari balik pada Sik Gelugong, 4 hari balik Jelutung. Bini 4. Kita bini seorang ni duduk balik tu, tasik. Dan bini duduk tasik. Cuba bini ada pula Sungai Dua seorang. Tasik sat, pergi Sungai Dua sat. Dia dah tanya orang menikah lebih, dia tahulah nak atak masa dia. Okay? Jadi nak abang kata sebab apa? Sebab itulah kehidupan pengalaman. Jadi esok benda-benda ni kita akan melalui dalam kehidupan kita. Yang pentinglah ni kita yakin dan kita buat preparation untuk melalui pengalaman tersebut. Okey? Yang mana jabatan yang dibentang di atas mulut neraka dan setengah daripadanya lagi syurga dan neraka itu sendiri. Ini semua merupakan keyakinan yang diyakini oleh kita dalam erti kata keyakinan yang sebenar. Sebab itu akhirat ni tak ada banyak tempat, yang ada hanya syurga atau neraka. Itu sahaja. Tapi itu akhirat ni tak ada syurga, confirm masuk neraka. Tak ada neraka, confirm masuk syurga. Dia bukan duduk macam dunia ni. Okay? Boring, tak apa nama, kuliah mana baru, lompat pergi alam. Contoh. Okay? Contoh saja aku buat ni, yang apa duk gelak lebih pasal apa? Sebab dunia ni dia tak kalut. Betul tak? Boring duk kuliah mana baru, pergi alam. Okay? Boring mana lagi? Dia banyak tempat tau. Okay? Jadi nak kata dunia ni boleh pilih. Kan? Tu dunia, tak apalah kita boleh pilih mana kita suka. Tu pun tak tentu orang mau ke tak. Okey. Akhirat tak ada. Akhirat tak ada neraka, syurga. Kan? Kita pun suruh syurga mana kita tarik member kita, mana member kita. Mat daripada boleh no lah, boleh no. Dulu duk geng no. Pergi duduk sana lah geng dah. Contoh. Kan?
Sebab kaedah hidup di syurga esok, life dia lebih kurang kita hidup di dunia lah. Kita berkawan, kita ada teman, itu juga life dia. Cuma keadaan je tak serupa. Takkan kita duduk seorang-seorang kita kot, agak-agak lah bro. Okay? Duduk seorang-seorang ambil tak payah duduk. Lah yang kita duduk seronok pun sebab apa? Sebab ramai ya. Tu yang seronok tu. Cuba kita seorang, kerah sumbang lah istilah dia. Tak pergi nak buat apa. So akhirat pun aku tu lah. Hak duduk dalam syurga ni pekat ramai-ramai niat nak pergi gunung sampai, niat nak sampai kan. Hak duduk dalam neraka pun ramai-ramai lah. Pakai duduk rayuk rendah lah cara neraka. Okay? Duduk menjerit sana tengok kau ni menjerit, kau ni menjerit kan. Sebab kita duduk hospital lah kan. Sama dengan duduk dalam rumah kita. Mana sama. Duduk hospital pula duduk dekat wad kecemasan. Lagi tak tahan kan. Selang 2 minit ambulans masuk, selang 5 minit ambulans masuk. Masuk hak yang patah tangan, kepala bengkok, macam-macam kan. Tu yang doktor pencemui kerja doktor. Sebab apa? Sebab tu lah. Jadi nak abad kata inilah perkara yang diyakini oleh kita, yang bakal kita tempuhi apabila sampai masanya. Dan kedua-dua itu sudah ada sekarang ini, kata penulis kitab ini kepada kita. Apa dia? Syurga dan neraka ni dah ada. I'tiqad kita golongan Ahlus Sunnah, syurga dan neraka ni dah ada. Cuma menanti masa untuk dipenuhkan penghuni-penghuninya. Sama ada penghuni syurga ataupun penghuni neraka. Allahumma ja'alna min ahli jannah wa la taj'alna min ahli nar. Kata penulis kitab ini, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini di kalangan ahli-ahli syurga, dan jangan Engkau jadikan kami ini di kalangan ahli-ahli neraka. Itu doa yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Jadi nak jadi ahli syurga ni ada tanda dia, nak jadi ahli neraka pun ada tanda dia. No, Nabi sebut terang-terang. Nah, abang kata nak jadi ahli syurga tak ada jalan lain, sami'na wa ata'na, di atas titah perintah Tuhan. Nak jadi ahli neraka tak ada lain, mengingkari perintah Allah Ta'ala. Tapi tu kita tak pernah menghukum orang ni ahli syurga, orang ni ahli neraka. Tapi perbuatan orang tersebut menunjukkan kepada kita status dia sama ada ahli syurga atau neraka. Kita tak pernah hukum orang. Mana ada siapa pernah hukum orang ha? Yang duk putak belik kata duk hukum pandai-pandai, hukum orang ni masuk syurga, hukum orang ni masuk neraka. Tak ada siapa duk hukum hang masuk syurga, hang masuk neraka, tak pernah hukum Orang cerita saja. Yang kata ahli syurga ni orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Itu merupakan sifat-sifat ahli syurga. So siapa yang taat masuk syurga lah. Sama juga dengan ahli neraka, orang yang mendaharkai perintah Allah Ta'ala. Itu merupakan sifat-sifat ahli neraka. Jadi nak kata kalau duk nampak memang terang-terang duk tentang Allah Ta'ala, duk tentang perintah Allah Ta'ala, takkan nak kata ahli syurga. Go! Nah, apa kata sifat-sifat tu merupakan sifat-sifat ahli neraka. Tapi hang nak masuk syurga, nak masuk neraka, kita mana tahu. Sebab yang tahu hanya Allah. Tapi sifat-sifatnya hang tunjuk, sifat-sifatnya hang buat menunjukkan sifat-sifat ahli neraka. Nepatutnya hang duk perasa sangat orang katakan ahli neraka macam mana? Yang tu kita tak tahan. Padahal tak pernah sebut nama pun. Okay? Kita cuma cerita saja antara sifat-sifat ahli neraka ni yang mana Nabi sebut, yang mana Quran ajar kita. Dan kita tidak pernah menghukum yang ahli syurga, yang ahli neraka. Okey? Jadi kita minta doa supaya kita masuk dalam kalangan ahli syurga, bukan ahli neraka. Dan lain-lain lagi perkara-perkaranya wajib kamu kalau mengiktikad akan dia, maka hendaklah kamu menuntuti di kitabnya besar-besar. Wallahu a'lam. Okey? Ada soalan nak tanya? Huraian yang terakhir tu kita sambung lepas pilihan raya. Aku pun tak tahu boleh mengajak apa ke tak. Ada benda nak sharing? Banyak dah kawan-kawan kita tak boleh mengajak ni. Sebab apa? Peralihan kuasa tampuk pemerintahan di Khariah. Tak tahan. Ustaz Fawaz 2-3 tempat ada tak boleh pergi. Bila beralihnya tampuk pemerintahan, dia pun dibuang. Aku pun tak tahu lah buat dah. Lah kan pilihan raja masjid kan. So biasa. Jangan ada buat heran benda ni. Benda kita sebut ni benda biasa. Okay, 2 tahun lepas tu pilih balik. Ayah apa? Yang tu pun nak heran kan. Lemah pun kan. Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan bang? Saya pergi balik tidur tak lena pula ni. Tak buat hati kot belakang semua. Okay. Alright. Tak ada lah. Mudah-mudahan tak ada lah.
Kalau tak puas hati pun nak buat macam mana? Yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatika wanshur alaina min khazain rahmatika wa zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat mengundi.